menentukan jenis carta, kita tak boleh tengok tahun sahaja. Kita kena tengok juga apa yang dibincangkan dalam isu dia. Sebab apa? Contoh macam dalam soalan ni, tahun dia ada 1. Kan sebelum ni, contoh dalam soalan ni kan, tahun dia 1 juga. Okey, tapi isu yang dibincangkan berbeza, menunjukkan pelbagai ekspor Malaysia dan rakan dagang. So ini dua perkara yang berbeza juga. Kan? Tetapi data yang ditunjukkan dekat ekspor Malaysia dengan rakan dagang ni datanya tak sama. Jadi sebab tu soalan ni dia jadi catapai bertingkat. Berbeza dengan soalan nombor 29, dia dah minta dah awal-awal dekat dalam ni membandingkan. Jadi confirm lah ekonomi dengan sektor sosial ni dia tak boleh kita nak jadikan dia catapai bertingkat. Tetapi sebab arahan dia kata membandingkan peruntukan. So confirm lah dia akan jadi catapai perbandingan. Okey? So yang cikgu nak ingatkan untuk catapai perbandingan ni, kita tak boleh hanya fokus kepada tahun sahaja ataupun tak boleh hanya bergantung kepada kehendak soalan tu. Jadi kita kena ada maklumat lain. So contoh kalau dalam soalan nombor 29 ni dia tak letak membandingkan. Jadi awak tak tahu yang dia nak bandingkan kan. Jadi awak lihat data. Dekat dalam data yang diberi. Data tu maksudnya dalam petikan soalan lah. Kalau macam soalan perbandingan ni, data yang diberi semua mesti sama. Contoh, kalau sektor ekonomi dengan sosial ni, mungkin data dekat dalam tu dia bagi peruntukan peruntukan bagi sektor. Mungkin peruntukan tu mengikut kategori ke kan? Pada tahun tu. Contoh kategori A, B, C. So untuk sektor ekonomi dengan sosial, kategori dia tu sama. Kategori dia sama. Ni dengan ni, ni dengan ni, dia dengan ni. Barulah boleh banding. Jadi kita kena rujuk dekat data. So dalam soalan nombor 9 ni dia bagi tahu ada membandingkan. Jadi confirm lah dia catapai banding. Tapi kalau dalam soalan nombor 27, dia tak bagi tahu. Carta yang sesuai menunjukkan perjalanan pelancong domestik mengikut tujuan perjalanan. Dia tak bagi tahu pun ada ciri-ciri perbandingan. Tapi kita nampak jelas tahun 2017 dan tahun 2018. Okey, nampak beza soalan nombor 27 dengan soalan nombor 29. Jadi hati-hati. And then tempoh dia soalan nombor 29 ni tempoh dia 1. Okey. Tapi nasib baik sebab dalam soalan ni dia ada bagi kataan membandingkan ataupun perbezaan. Jadi bolehlah awak tentukan bahawa catapai ini adalah catapai perbandingan. Okey, so jangan terus letakkan kalau tak ada ni jangan terus letakkan okey sebab dia 1 tahun so dia akan jadi macam ni. So tahun dia 2012 jadi kat atas ni ekonomi, kat bawah ni sosial. Kan? Kalau dalam soalan tu tak ada perkataan perbandingan. Tapi bila buat jadual, awak nampak dia punya kategori ni sama. Jadi bila kategori dia sama, dia dah tak boleh jadi macam ni. Okay, dia akan jadi macam ni. Sebab bila kategori sama, dia akan ada perbandingan dekat situ. Tapi biasanya soalan STPM dia tak akan mengelirukan awak lah. Cuma awak perlu ada kemahiran dan kepakaran untuk menentukan ni. Jadi sekarang ni itu yang cikgu nak bagikan kepakaran tu dekat awak. Jadi biasanya dia tak akan kelirukan sebab tu dia akan letak perkataan membandingkan dekat sini. Okey, so dah settle satu. Okey, soalan nombor dah halang-halang ni cikgu terus pergi kat soalan nombor 27. Okey, berbeza dengan soalan nombor 27 ni, catapai dia dah bagi tahu dah ada perbandingan 2017 dan 18. Tetapi dalam soalan dia tak, arahan dia tak cakap
sebuah carta yang sesuai menunjukkan perbandingan perjalanan. Dia tak cakap kan? Jadi tapi kita dah nampak jelas kat situ. Kita boleh bandingkan 2017 dan 18. So soalan ni standard lah. Soalan nombor 27 ni dia standard soalan yang tidak mengelirukan. Just kamu kena banner sahaja. Apa tu graf ataupun carta yang sesuai dan jadualnya. Cuma kalau soalan nombor 9, dia nak uji awak. Awak nampak tak perkataan membandingkan tu? Takut-takut nanti bila tak nampak perkataan membandingkan, dia akan jadi yang ni. So kalau buat yang ni, dia akan jadi salah. Itu trik dia lah. STPM dia suka buat macam tu. Dia nak tengok awak ni peka ke tidak dengan bentuk soalan ni. Jadi ada orang dia abaikan ni perkataan membandingkan. Dia terus tengok kat sini, dia tengok sini, kat sini tak sama. Dia terus jadikan macam ni. So cikgu dah ingatkan ni. Lepas ni berhati-hati semasa menentukan.